Okay, hai. Assalamualaikum. Satu rumah, satu mesin jahit. Wanita berkemahiran menjahit mampu menjana pendapatan. Okay, so Abi nak share macam mana cara kita nak jahit bawah jubah. Okay, so kita tak mau bagi dia tertarik-tarik macam karipap tu kan. Okay, baik. So yang pertama sekali, nampak tak? Okay, yang ni Abi dah jahit dah lah. Jahit satu setengah inci. Jahit setengah inci. Jahit keliling tanpa tarik nah. Jangan tarik sebab nampak tak tu? So dia berkemungkinan orang kata dia akan meri. Okey, baik. So langkah yang kedua, bila kita dah sudah jahit macam ni, langkah yang kedua, pegang tulang dengan tulang. Yang ni penting. Newbie, tolong tengok dan tolong dengar. Jika tak mau kecewa dalam bidang jahitan. Pegang tulang ni. Pegang tulang ni. Okay, tak mau pegang bubuh peniti macam tu. Okay, so tengok elok-elok. Okay, ni. Okay. So, lah ni kita nak tanda dia. Ni kita tanda dia. Lepas tu, lipat lagi dua. Lipat lagi dua. Okay, so kita dapat tang ni. So yang ni pun sama. So kita tanda dia. Macam tu. Okay, kita tanda dia. Abi nak tunjuk sebahagian belah depan saja. Okay. So lepas tu baru kita buat apa? Bubuh peniti. Bubuh peniti nah. So nampak tak ni? Ni setengah inci. So kita lipat tang tu. Dan yang ni pun penting, dia kena sama besar. Okey, bubuh. Ni newbie kena tengok. Supaya bila kita buat kerja tu, kerja hasil kita tu elok. Okey. Setengah inci, nampak tak? Kalau kita tanda tengah sahaja, kemungkinan sat lagi dia jadi juga kat tepi ni. Okey, lah ni kita tanda siap-siap. Okey, ni tulang tak perlu. Okey, nampak tak? So, 1, 2, nak pergi dekat sini. Okey, sini kita bubuh juga. Ingat step ni sampai bila-bila. Dia tak jadi dah karipap. Okey, baik. Jom. Kita nak mula jahit. Okey. So, yang pertama, kita letak. Bagi dia sama dengan tulang dia tu. Bagi dia sama dengan tulang dia. Okey. Lepas tu terbenamkan jarum. Tidak tu. Sana Abi. Okey. Baik. So kita nak jahit. Jangan jahit ni, jangan tarik dia macam ni tau. Jangan tarik dia macam ni. So, kita nak bagi dia straight, kita jahit, kita tarik. So, dia tak boleh macam tu. Okay. Buka. Jahit dulu sikit. Okay, so kita tengok dia. Kalau kita jahit straight kat sini, so basi dia akan gelembung macam tu. Okay. Lah ni apa yang kita nak kena buat. Ambil satu jarum. Jari kita ni, bawa masuk ke bawah. Dan basi ni kita macam tolak. Sekali lagi nah. Yang ni kita tarik ke bawah. Tarik sikit saja. So yang ni kita macam tolak dia pi. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So lagi pun sama juga. Yang bahagian bawah kita tarik. Yang bahagian atas ni kita biar dia kendor. Macam tu. So dia nak sampai dekat jarum tu dia dah okey. Sebab apa? Sebab dekat bahagian sisi ni kan. Dekat bahagian ni, dia kan kita potong dia kan melengkung. So bila kita buat teknik macam Abi ajak, so dia akan okey. Okey. So dia ada lagi ni. So nampak tak? Kat situ melengkung lagi. So buat benda yang sama. Pegang kat sini, bawah ni dia tarik sikit je. Atas tolak. InsyaAllah dia takkan jadi terserong-serong ke apa ke. Bawah tarik, ingat tu atas tolak.
Mai pi baju lagu mana pun insyaAllah kita boleh jahit dia dengan elok. Yang ni baby seam ni dia tak berapa baby sangat sebab dia 1/2 inci. Kalau baby seam tu dia lagi kecil. Dia macam kat tepi shawl tu. Okay. So dia dah mai dekat jarum. So dia dah okey kan. So kita buka. Okay. So kita buat benda yang sama juga. Abi buat sebelah saja. Sebab Abi nak tunjuk ni. Okay. Ini atau bawah tarik. Yang atas ni kita bagi dia apa, berlembung sikit. So bila dia dalam keadaan yang macam tu, dia akan jadi cantik. Kalau kita duk tarik dia, ni dia dah nak mai macam ni. So dia dah okey. So kita betul lah dia punya apa. Okay, sekali kita tengok dia punya ni. Okay, contoh macam ni newbie dia dah sampai dekat tulang. So kita dah tahu kan masa kita nak buat kain ni, kita awal-awal pun kita dah apa? Kita dah guna pembaris. So kita dah serongkan dia kan. Kalau rasa confused, takut, letak lagi satu. Yang pentingnya kita jahit tu betul dengan era dia. Atas nak lipat ke bawah ni, nak lipat naik ke atas tu, dia sama. Okay. Nampak dia dah kembung-kembung macam tu kan. So hak bawah kita tarik, hak atas kita tolak. So yang ni memang dah lumrah dia. Tapi dulu pun seorang yang give up juga. Bila jahit tak jadi. Tapi kita kena ketiak. Mesti boleh sebab orang lain jahit okey je, elok je. Okey. So dia dah sampai. Kita naklah tengok. Baby pun risau juga. Kadang-kadang dia jadi juga sikit. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. So tu hasil dia. Dia tak ada pun sebarang karipap dekat situ. So Awi doakan agar anda juga dapat jahit seperti mana yang Awi tunjukkan. Okey. Bye. Selamat mencuba. Assalamualaikum.